Okey, dalam video kali ni saya nak kongsi dekat korang dua benda. Yang pertama, siapa yang tak follow lagi saya dekat dalam aplikasi TryLink, korang boleh tekan link yang ada dekat bawah video ni. Nanti korang boleh follow saya. Lepas tu korang SS bukti yang korang dah follow. And korang boleh claim duit dekat saya, geng. So siapa yang ada guna aplikasi TryLink, kalau korang follow saya dekat TryLink, korang SS bukti yang korang dah follow, yang korang dah like saya punya post, korang boleh dapatkan duit. Jadi dia punya step tu senang je. Korang tekan link yang ada dekat bawah video ni. Nanti saya letak link posting. Nanti korang pilih lah mana-mana posting yang korang nak like, yang korang nak follow. Lepas tu korang tengok dekat bahagian tepi ni, guys. Dekat bahagian sini dia ada keluar button follow. Korang klik button follow, and bawah ni korang klik button love untuk korang like dia punya posting. Okay, lepas korang dah follow, korang dah like saya punya post, korang SS korang punya username and korang hantar dekat saya untuk saya check sama ada korang dah follow ataupun belum. Lepas tu saya akan bagi korang duit. So itu benda yang pertama, okay. So, saya buat benda ni sampai 31 hari bulan 8. So itu benda yang pertama. Untuk benda yang kedua, korang boleh dapatkan reload TNG secara random RM1 dengan RM10 tanpa perlu buat task, tanpa perlu main game. And sebenarnya aplikasi ni juga korang boleh tak perlu download, geng. Korang nak guna diorang punya website saja pun boleh. Korang nak install aplikasi pun boleh, tak ada masalah. Okay, untuk dapatkan reload TNG percuma, nanti lepas saja korang dah tekan link dekat bawah video ni, korang dah daftar apa semua. Okay, untuk korang dapatkan reload TNG percuma yang tanpa perlu buat task tu, korang hanya perlu check in sahaja, guys. Korang login setiap hari dekat dalam aplikasi ni untuk dapatkan tiket ataupun token. So dekat tiket tu korang boleh gores untuk dapatkan dia punya reload pin. Okay, dekat mana nak gores korang punya tiket tu, nanti korang tengok dekat bahagian sini, guys. Dekat belah sini nanti dah ada keluar tiket warna coklat ataupun warna oranye. So korang klik je dekat tiket tu untuk korang gosok korang punya screen. Kalau ada rezeki korang boleh dapatkan reload TNG. Dia bagi RM10 dengan RM1. Nanti kalau korang dapat reload pin, dah akan keluar macam ni, geng. Lepas tu korang klik dekat OK. So ini contoh orang yang dapat reload pin RM10. Dia cuma login 7 hari je, guys, dapat RM10. So kalau ada rezeki korang, mungkin korang juga boleh dapat, guys. Cara nak claim korang punya pin tu nanti, bila korang dah dapat, korang boleh klik dekat bahagian sini, dekat 3 titik belah bawah ni. Lepas tu korang klik dekat bahagian My Redeem. Lepas tu korang klik dekat bahagian My Voucher. Dekat situ nanti dia ada keluar korang punya reload pin. Nanti korang klik button redeem and dia ada keluar pin. Korang copy, reload saja macam biasa dekat dalam TNG korang. Lepas tu nanti korang boleh sambung pula esok untuk check in setiap hari, guys. Dan satu lagi cara, kalau korang nak dapatkan dia punya reload pin. Okay, kalau kali ni kalau nak dapatkan dia punya pin, kena ada point. Yang tadi tu korang dapat reload pin tanpa perlu buat task, tak perlu main game, hanya perlu check in. Dan satu lagi cara, kalau korang nak dapatkan reload pin, korang kena buat task. Korang boleh upload receipt pembelian korang, korang boleh main game dekat bahagian sini, ataupun korang boleh invite kawan untuk dapatkan coin. So coin tu nantilah korang guna untuk tukar pula dengan reload pin. Cara dia sama je, korang klik dekat sini, dekat bahagian more. Lepas tu tekan dekat bahagian My Redeem. Dekat sini nanti dah ada bagi dua pilihan, reload pin RM10 dengan RM1. So kalau korang nak claim RM1, korang kena ada 2000 coin. Kalau nak claim RM10, kena ada 20,000 coin. Dan sehari korang boleh claim sekali ataupun 3 kali, guys. Tapi stok dia limited tau. Kalau ada, korang kena claim cepat-cepat. And cara nak tebus dia punya voucher tu sama je macam tadi, geng. Korang klik dekat bahagian My Voucher. Dekat situ ada korang punya reload pin. Jadi dekat dalam aplikasi ni dia ada dua cara yang korang boleh dapatkan reload pin. Yang pertama, tak perlu buat task, hanya perlu check in saja. Dan yang kedua, korang boleh dapatkan dengan cara kita buat task. Kita main game, kita kumpulkan coin. So saya ulang balik yang pertama tadi, siapa yang nak dapatkan duit daripada saya, korang boleh tekan link yang ada dekat bawah video ni. Kalau korang yang dah ada aplikasi TryLink, yang belum lagi follow saya dekat TryLink, korang tekan link yang saya dah sediakan dekat bawah video. Nanti saya letak 3 link posting yang korang boleh pilih lah mana-mana link yang korang nak tekan. Lepas tu dia akan bawa masuk macam ni nanti, guys. Dia akan keluar macam ni. Nanti korang klik dekat tepi ni ada button follow. So lepas saja korang dah follow saya, korang SS. Lepas tu korang like juga dia punya posting. And korang SS juga korang punya username. Korang hantar dekat saya, nanti saya akan bagi korang duit. So link WhatsApp saya semua ada dekat bawah video ni. Korang kena hantar bukti ni dekat WhatsApp saya, guys. Jadi saya rasa itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, komen dekat bawah video. Kalau tak faham, check saya dekat WhatsApp. Okay, Assalamualaikum, semoga berhasil.